Daripada mula sebelum merdeka 1946, bila UMNO diwujudkan, dalam perlembagaan UMNO secara jelas ada perkataan mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dan kita tak pernah berundur walau setapak pun, walaupun pernah 22 tahun UMNO dipengerusikan ataupun dipresidenkan oleh seorang warga Kerala yang bukan orang Melayu. Di kala itu pun kita masih lagi membicarakan soal orang Melayu, mempertahankan tentang orang Melayu. Apatah lagi sekarang ni di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, seorang yang dekat dengan agama, kan? Bukan macam Mahathir, dan nak mampus pun masih lagi tak jumpa jalan ketika semayang dia, kan? Hari ni dia boleh kata UMNO sudah lari daripada perjuangan untuk orang Melayu. Hakikat dan realiti dia, Melayu hari ini berhadapan dengan kerugian akibat daripada perpecahan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir. Dan kerana perpecahan ini, kuasa politik Melayu menjadi semakin lemah. Akibat daripada perpecahan ini juga kita lihat tahun 2022 November, di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional yang dipanggil oleh Kebawah Tuanku diarahkan untuk membentuk kerajaan bersama PH. Muhyiddin tolak bulat-bulat. Kalau dia terima tuan-tuan pada ketika itu, 156 ahli parlimen membentuk kerajaan persekutuan, Perikatan Nasional dan PH. 103 daripadanya adalah orang Melayu Islam, manakala bakinya bukan Islam. Maknanya Melayu Islam akan jadi sangat kuat, iaitu Melayu Islam mempunyai 2/3 majoriti di dalam kerajaan. Tapi disebabkan Perikatan Nasional tolak, Muhyiddin tolak, Haji Hadi tolak, maka akhirnya UMNO terpaksa bersama dengan Pakatan Harapan. Kemudian kawan-kawan lain join. Kita ada 148. Daripada 148, hanya lebih sikit daripada separuh beragama Islam. Cuba bayangkan kalau Mahathir, Muhyiddin dan juga Haji Hadi ada fikir tentang Islam, tentulah Islam dan Melayu akan jadi lebih kuat. Sama juga dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata kita akan dihukum dalam pilihan raya akan datang. Kita tak payah cerita benda yang belum berlaku, Mahathir. Patut cedek cermin diri dia dulu. Rakyat Malaysia, satu Malaysia telah pun menghukum beliau. Dan bukan setakat beliau dihukum, Mahathir nak cerita pasal anak cucu semua, kan? Termasuk dengan anak-anak dia semua dihukum. Mereka bertanding lebih kurang 140 kursi. Mereka kalah di semua kursi. Dan mereka hilang deposit di semua kursi. Betapa hina dan jijiknya rakyat Malaysia terhadap Mahathir. Seorang bekas Perdana Menteri, dia dan anak dia, seorang bekas Menteri Besar, tak boleh dapat balik deposit. Berat tak berat? Lagi ada hati nak kutuk UMNO, nak kata UMNO nak tak perjuangkan Melayu dan sebagainya. Sehingga ke hari ini saya nak beritahu, kerana UMNO ada di dalam kerajaan hari ini, banyak benda yang DAP nak buat yang melanggar sensitiviti orang Melayu, orang Islam. Banyak benda yang gagal. Kita lihat Ramasamy nak hapuskan monopoli Bumi Putra dalam sektor awam. Gagal. Dibantah oleh UMNO. Kita lihat Ngah Komeng nak laksanakan pilihan raya PBT. Gagal. Ngah Komeng nak bagi tanah kampung baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Kita bantah, UMNO bantah, gagal. Mereka nak buat URA, UMNO bantah, gagal. Teresakok nak buat longgarkan tanah-tanah rezerv Melayu ni ditukar menjadi pegangan bebas, gagal. Banyak benda tuan-tuan.
Tetapi benda-benda ni semua tak pernah pun Dr. Mahathir cerita pada orang. Sebab ini adalah kejayaan UMNO dan bukti bahawa UMNO bukan amdap ataupun lembu cucuk hidung kepada mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan hari ni nampak jelas bahawa Tun Mahathir sudah ketandusan isu. Dia tak tahu nak buat apa lagi. Maka ada saja cerita-cerita baru yang dia buat. Okey. Soalan lain. Nah, abang duduk ambil ni. Ambil meja dah, hujan dah. Sana ke? Sana. Buka meja dah. Dia cakap UMNO akan dikenal sebagai pengkhianat dalam sejarah. Itu saya dah jawab tadi. Dia cakap kerajaan hari ini menjadi pengikut dasar mereka, bukan lagi negara berdaulat. Saya nak beritahu satu saja, kan? Di kalangan semua Perdana Menteri Malaysia, kan? Mahathir antara yang pertama telah mengupah agensi pelobi untuk beliau dapat berjumpa dengan George Bush. Tapi sehingga ke hari ini, George Bush baik, Ronald Reagan baik, Bill Clinton baik, kan? Obama masa itu bukan zaman Mahathir. Tiga Presiden Amerika tak pernah pun datang ke Malaysia, kan? Tak pernah pun datang ke Malaysia seperti mana hari ini Donald Trump telah datang ke Malaysia di bawah kepimpinan PMX. Jadi dia tak payah cerita sembang banyak lah. Dia menulis surat mengupah pelobi untuk dapat berjumpa dengan Presiden Amerika. Kedua, kita kena ingat pengkhianat sebenar orang Melayu ni ialah Mahathir Kuti ni, tuan-tuan. Kerana dia adalah satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang menulis surat kepada Perdana Menteri Israel untuk memohon bantuan daripada Israel. Surat dia kepada Benjamin Netanyahu masih ada sehingga hari ini. Google search je, tuan-tuan boleh dapat maklumat ini. Jadi tak payah sembang lah. Hanya semata-mata Malaysia menandatangani persetujuan AD dengan Amerika. Dia nak tuduh seolah-olah kita tunduk pada Amerika. Kita kena faham bila kita menjadi kerajaan, kita kena pilih untuk membuat keputusan. Ada kala kita boleh elak daripada membuat keputusan. Ada kala kita terpaksa membuat keputusan. Bila kita buat keputusan, sudah pasti mana-mana kerajaan sekalipun, kita akan pilih keputusan apa yang paling kurang musibah dia, paling kurang benda yang tak baik daripada benda. Maknanya kalau ada dua keputusan, satu tu ada mudarat dia, kan? Satu lagi kurang mudarat. Kita akan pilih yang kurang mudarat. Kedua, bila kita buat keputusan, kita kena ikut urutan keutamaan ataupun fiqh al-aulawiyat. Itu yang mana lebih baik, yang mana kurang mudarat. Barulah kita buat sesuatu keputusan. Tapi malangnya Mahathir ni benda-benda pasal Islam ni dia tak pernah fikir, kan? Bini dia pun dia tak bagi pakai tudung. Lepas tu nak sembang, nak sembang pasal Islam, nak sembang pasal Melayu. Tak payahlah, kan? Boleh simpan dia punya cerita-cerita seram dia ni, kutubah-kutubah dia ni boleh dia simpan untuk orang-orang macam Syed Hassan, Ibrahim Ali, siapa nama yang Presiden berjasa tu? Ustaz Maliki apa? Zamani. Zamani. Kaki kelentong ni semua boleh lah kau kelentong, kan? Bukan semua orang boleh dikelentong, wahai Mahathir. Okey, ada soalan lain? Ada pandangan Datuk lah. Kenapa yang dia masih lagi nak menyerang UMNO di saat dia pun dah tak ada apa-apa dah sebenarnya?
sekarang ni UMNO ni lah punca mereka ni hari ni berhadapan dengan kes mahkamah. Dalam keadaan anytime boleh duduk dalam penjara. Tapi dulu masa dia jadi PM1, dia pun menyebabkan kita punya pemimpin masuk mahkamah. Betul lah tu. Tapi kita lawan tu. Tak, kita bukan punca kita yang masukkan di dalam mahkamah. Tidak. Maksud saya, kalau misalnya UMNO memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, selamatlah geng-geng Perikatan Nasional ni. Macam Hamzah Zainuddin, tak adalah anak dia kena dakwa pasal memiliki minyak masak bersubsidi lebih daripada had. Kan? Macam menantu Muhyiddin Yassin, tak adalah kena buru di SPRM. Muhyiddin Yassin tak adalah kena dakwa di mahkamah kerana salah guna duit jana wibawa. Anak dia tak Betul kena lah? istihar harta lah. Sama juga dengan anak Mahathir, tak adalah kena istihar harta. Itu belum kena dakwa lagi tu. Kan? So, mereka ni semua marah dengan UMNO sebab UMNO tak nak bersama dengan mereka. Bila UMNO tak ada sama dengan mereka, maka tak cukup jumlah. Bila tak cukup jumlah, dia mengira lah. Dia mengira hari untuk pergi ke penjara Sungai Buloh atau Penggajang. Kan? Itu je sebab dia. Cuba kalau Datuk Zahid bersetuju untuk menyertai Perikatan Nasional bentuk kerajaan. Dia puji melangit je Datuk Zahid. Kan? Betul tu. Sekarang ni berkenaan dengan perjanjian ART ni tu. Ya. Mana mungkin dia boleh kata UMNO yang salah pula, sedangkan itu adalah keputusan kerajaan Malaysia. Biasalah. Dia anggap UMNO sebahagian daripada kerajaan. Dan UMNO membuat keputusan. Kita, sebelum kita membuat sesuatu keputusan tu, sudah pastilah kita dah cari, dah timbang apa kesan dia kepada negara, apa kesan dia kepada masyarakat, apa kesan dia kepada bisnes kita. Kan? Kesan kalau tidak tanda tangan tu lebih parah. Sebab Amerika ni negara nombor 2 terbesar rakan dagang kita. Kita ekspor nombor 2 paling banyak. Kita hantar barang kita, produk kita dijual ke Amerika. Kalau kita tak tanda tangan perjanjian ni, kita tak akan dapat rate yang bagus. Kita tak akan dapat 1,711 barang yang tidak dikenakan ataupun dikecualikan daripada cukai oleh Amerika. Bila kita tak dapat keistimewaan-keistimewaan ni, ianya akan beri kesan kepada mereka yang terlibat dalam rantaian ekspor kita. Pekerja-pekerja kilang yang membuat barang-barang yang kita ekspor kepada Amerika. Mereka ramai akan dibuang kerja. Pendapatan hasil daripada kutipan cukai negara terhadap kilang-kilang ni pun akan merosot, akan terjejas. Pertumbuhan ekonomi kita akan menguncung. Kan? Mata wang kita juga akan terjejas. Dan kita punya jumlah penganggur akan meningkat. Bila jumlah penganggur akan meningkat, kita punya jenayah pun akan meningkat. Bukankah itu lebih parah dan lebih mudarat bagi negara? Dan kita kena faham bahawa pihak MITI pun dah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kita tidak semestinya ikut semua kehendak mereka. Ada exit clause lah. Kita ada exit clause. Kita bukan jadi lembu cucuk hidung kepada mereka. Ini kena jelas. Tapi kalau dengar lembu macam Mahathir ni, kan? Dengan kita-kita jadi lembu. Kan? Mahathir dia bukan bodoh. Dia buat-buat bodoh. Walaupun bagi saya lah, dia tak bijak lah. Dia tak bijak. Kalau dia bijak, pilihan raya lepas pun dia tak masuk. Dia dah boleh baca mood rakyat yang menolak dia, ahli keluarga dia. Kan? Parti dia. Perdana Menteri Malaysia ni dah 10 orang. Hanya dia seorang yang gagal untuk jadikan anak-anak dia jutawan. Anak-anak dia semua jadi billionaire. Dan dia boleh cerita dia tak ada duit. Dia ingat orang Melayu, orang India, orang Cina kat Malaysia ni semua bodoh kan. Bukan semua orang kita boleh tipu sepanjang masa. Ini nasihat saya pada Mahathir Mohamad. Betul. Kata dia cukup sinonim dengan perkataan Melayu mudah lupa. Ya. Dan dia ni, suatu ketika dahulu dia pun pernah bersama-sama dengan JAP juga.
untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. So hari ni dia menggelarkan kita lah UMNO ni kan. Ibarat lupa daratan. Menggadaikan maruah Melayu. Saya rasa perkataan Melayu mudah lupa tu tak semua tak betul. Ada yang betul juga. Kalau orang Melayu ni beringat dah buat silap 2018, angkat Mahathir jadi Perdana Menteri, Jahanam negara, kan? Angkat Muhyiddin melalui pintu belakang, Jahanam negara. Sepatutnya mereka tak mengulangi kesilapan tahun 2022. Tapi malangnya 2022 24.2 juta orang Melayu memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi ini sangat-sangat mengecewakan. Ini jelas menunjukkan bahawa orang Melayu memang mudah lupa. Bukan semua, tapi sebahagian besar. Okey? Ada lagi? Pandangan lah, macam mana masih ada lagi orang boleh percaya dengan Mahathir ni tu? Dengan kenyataan-kenyataan dia macam ni, dengan sejarah-sejarah dia pernah kalah macam Datuk kata tadi, macam mana orang boleh percaya lagi dengan dia ni? Terutamanya tu lah budak masa maju tu. Siapa? Gomol ni. Oh, Gomol. Bukan budak tu. Bapak budak. Haiwan berbulu. Ini satu benda yang saya rasa kelebihan yang ada pada Mahathir. Dia kencinglah rakyat macam mana pun. Dia ngakallah rakyat macam mana pun. At the end of the day, walaupun banyak kerosakan yang dibawa pada negara ni, masih ada rakyat, disebabkan mungkin dia orang tua, masih ada rakyat yang mengagumi dia. Kan? Orang boleh benci dia sekejap, orang boleh suka dia balik. Ini masalah orang Melayu juga. Kita ni banyak mengikut emosi. Kita tak mengikut akal fikiran. Kalau kita mengikut akal fikiran, kita tak akan benarkan ular patuk kita 2 kali. Kan? Di tempat yang sama. Kalau kita ikut akal fikiran, kan? Pelanduk pun tak akan lupa jerat. Betul tak? Tapi orang Malaysia ni, bila dia terlalu obses dengan TikTok, dengan media sosial, apa saja yang dia dapat daripada media sosial tu dia anggap benar. Dia tak ada nak tabayun ke, nak cek sama ada fakta tu betul ke tak betul, dia belakang cerita. Ini masalah yang ada pada kawan-kawan kita. Okey, ada soalan lagi? Bang Faisal, dia pribadi, dia pilih Abdul Zainuddin jadi Perdana Menteri. Tapi dalam masa juga hari ni orang Kalau Wan Ahmad Faisal sendiri kata bahawa Hamzah Zainuddin lebih baik daripada Muhyiddin, maknanya dia dah hilang keyakinan pada presiden parti dia sendiri. Tetapi bila dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim aura dia lebih hebat daripada timbalan presiden parti dia, kalau saya jadi Wan Ahmad Faisal, kau dah tahu presiden kau tak boleh pakai, timbalan presiden kau pun tak boleh pakai, kau berhentilah jadi wakil rakyat bersatu. Lebih baiklah kau sokong BMX. Betul tak? Bukan suruh keluar lompat mati, tapi dia boleh nyatakan pendiriannya menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dilakukan oleh 6 orang tu, kan? Nak tunggu apa lagi? Jarang saya tengok Wan Ahmad Faisal ni tak menipu, tapi kali ni dia jujur, kan? So lebih baiklah dia terjemahkan kejujuran dia tu, kan? Dengan tindakan. Dah tahu kedua-dua kepimpinan presiden dan timbalan presiden dia ni tak boleh pakai, kan? Dan tahu aura Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lebih baik, maka sokong je lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat apa bazir masih? Okey? Ada lagi? Hari Hamdan dia cakap sekarang ni pembangkang tak kuat. Kenapa kerajaan tak buat pilihan raya tu? Ya. Sekarang pembangkang tak kuat, kenapa tak buat pilihan raya terus? Tak buat pilihan raya terus ke tak buat pilihan raya 2026? Dia cakap pilihan raya 2026. Tak buat pilihan raya segera lah maksudnya. Dia tahu ke bila PMX nak buat pilihan raya?
Ada tak kita kalau nak buat pilihan raya setahun daripada sekarang, kita announce setahun daripada sekarang aku akan buat pilihan raya? Ada? Tak ada. Kalau budak-budak yang sekolah tak tinggi tanya soalan macam ini, aku boleh terima lagi lah. Betul tak? Dia bekas ketua perangan sebuah parti yang terbesar di Malaysia. Bekas ketua perangan UMNO tanya soalan macam ni. Kita ni bila nak buat pilihan raya, pertama sekali kita kena tahu bila masa yang sesuai kita nak buat pilihan raya. Pertama, adakah rakyat betul-betul menerima kita? Kan? Kita kena baca tu. Nombor 2, kita kena tengok kalau kita adakan pilihan raya tu kita boleh menang besar tak? 100% yakin ke? Atau berapa persen keyakinan kita boleh bentuk kerajaan dengan mudah? Maksudnya bukan semata-mata sebab pembangkang tak kuat lah. Tidak. Banyak faktor lah. Ya. Kemudian kita kena ingat juga. Contohnya macam kali ni tak boleh lah ambil kira. Tapi macam dulu zaman BN, kita kena ambil kira juga soal manifesto kita yang lepas. Sudahkah kita tunaikan semua benda yang kita nyatakan dalam manifesto? Itu juga memainkan peranan. Silap Dato' Najib dulu. Patut kita buat pilihan raya selepas sukansi. Ada mood yang bagus. Tetapi kita delay sebab ada lagi perkara di dalam manifesto yang kita belum tunaikan. Selain daripada itu juga, feel good factor. Kan? Contohnya tahun ni saya tak nafikan bahawa sudah ada feel good factor untuk kita adakan pilihan raya. Sebab PMX banyak bagi bantuan kepada rakyat. Kita punya apa dipanggil, kita punya bajet ataupun belanjawan memberi banyak kelebihan, bantuan STR meningkat dan sebagainya. Ada bantuan SARA lagi, ada bantuan itu, ada bantuan ini. Memang feel good factor tu ada. Tapi cukup tak? Minta maaf cakap lah kan. Kadang-kadang saya tengok macam hari ni, apa yang PM bagi pun, kan, bagilah banyak macam mana pun, bangsa yang tak mengenang budi dan tak bersyukur ni masih lagi protes. Kan? Benda baik yang kita buat langsung tak diambil kira. Tapi jangan sampai ada satu silap. 10 benda baik kita buat, satu silap, yang satu silap tu je yang dia orang kena. Ini kena ingat juga. Feel good factor. Dan dalam masa yang sama juga, ada kemungkinan besar, kan, kita nak buat lebih banyak lagi benda baik untuk rakyat. Mungkin kena tunggu belanjawan yang akan datang. Kan? Mungkin tahun ni tak sempat nak masuk dalam belanjawan kerana kita ada limitation. Setiap apa yang kita janjikan tu kita kena make sure kita tunaikan sebab kita akan jadi kerajaan balik. Kan? Lainlah macam pembangkang ni, dia tak perlu fikir. Dia boleh janjikan bulan dan bintang sebab dia tahu dia takkan dapat kuasa. Tapi kalau kita tahu kalau PH dengan BN ni kekal bersama, termasuk dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, InsyaAllah for sure kita akan kembali berkuasa. Kita tak boleh janjikan bulan dan bintang. Kita kena tabur janji yang kita mampu untuk laksanakan. Macam dulu BN, kan? Hanya janji yang mampu dilaksanakan yang akan kita lontarkan. Ini benda-benda yang perlu diambil kira lah sebelum kita membuat keputusan. Apa pun, kalau katalah PMX nak kekalkan tahun depan, dia nak cepatkan setahun, dia boleh je buat. Dan dia paling lama notis pun sebulan sebelum pilihan raya, kan? Umum ni, lepas tu SPR bersidang, lepas tu ada seminggu lepas tu penamaan calon, sebulan ni lebih kurang, sebulan lebih paling lama, kan? Kita akan adakan pilihan raya. So tak semestinya PMX tak buat pilihan raya segera, tapi bergantung kepada mood rakyat juga. Kalau rakyat lebih gemar dengar fitnah daripada fakta, ada kemungkinan kita kena drag sampai 2027 sampai habis penggal, kan? Ini bergantung.
Okey? Ada lagi? Orang nak baca sekarang kan kena gantung kan. Ha. Tapi bersatu bahagian macam ni minta dia dikenakan tindakan lebih tegas. Contoh Ini politik dalaman bersatu lah. Orang Mak Faisal kan ahli parlimen macam. Kalau ahli parlimen macam ni dia ambil tindakan tegas, apa pasti dia tidak akan dicalonkan semula. Kan? Bila dia tak dicalonkan semula, orang-orang yang desak untuk ambil tindakan tegas tu ada peluang lah jadi wakil rakyat kat situ. Itu je. Okey? Benda-benda kecil macam ni kita tak payah ulas. Okey tu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong share. Ni ada hura-hura KJ masuk kabinet. Kabinet dapur ke, kabinet apa saya tak pastilah. Tapi tadi PMX sendiri pun terkejut bila orang kata KJ nak masuk kabinet. Jadi saya tak fikirlah benda ni akan berlaku. Dan saya nak beritahu tak ada siapa boleh paksa UMNO untuk terima semula KJ. Kan? KJ nak merayu, dia merayulah. Macam orang lain merayu. Saya 8 kali merayu baru dapat masuk UMNO. Datuk Tajuddin 4 kali merayu baru dapat masuk UMNO. Kan? Merayu ni sampai 8 kali ni maknanya kali pertama tak diterima, kali kedua tak diterima, kali ketujuh tak diterima, kali ke-8 baru diterima. Jadi KJ saya tak cakap lah kena tunggu sampai 8 kali, tapi setidak-tidaknya kalau betul lah ada minat dengan UMNO, nombor 1 bersihkan diri tu kan, jangan lagi lah balon UMNO sepanjang masa. Lepas tu kalau dah sayang dengan UMNO, janganlah asyik panggil musuh-musuh UMNO dalam keluar sekejap tu, membantu musuh kan. Dan kalau sayang tu dengan UMNO, hantarlah surat merayu, barulah nampak kita ni ikhlas nak kembali bersama UMNO. Assalamualaikum.